Okay, saya sekarang berada dekat dalam Land Cruiser 300 Recon tahun 2023. Apa yang menarik pasal model ini ialah aku suka dia punya design ataupun layout papan pemuka. Okay, walaupun dia menggunakan skrin dia bersaiz 12.3 inci, tapi aku tak suka sangat dia punya ni lah, nampak macam tak sharp sangat dan macam payah jugalah. Tapi dia dikompensatekan oleh dengan dia punya button-button kat sini lah. So lebih senang untuk kau adjust dia punya aircon, untuk ataupun tekan home button ataupun untuk radio. Dekat bahagian bawah ni kau boleh tengok dia punya tombol gear ni nampak macam kemasan, nampak menarik. Dan banyak lagi button kat sini. Contohnya kau boleh pilih dekat dia punya untuk 4-wheel drive, whatever semua. Dan mode select ataupun mode pemanduan kau boleh pilih kat sini. Kau pusing je, dia boleh pilih antara Eco, Comfort, Normal, Sport dan Sport S, dan kau boleh custom pun. Lepas tu ada dua tempat meletak minuman, dan tempat ruang tengah ni kau boleh buka sama ada dekat sini ataupun dekat sini. Dan ruang dia agak besar, dan sini ada satu kompartmen untuk kau letak barang lain lah. Okey, model ni pun datangkan dengan sunroof, tapi cuma sebesar ini sahaja. Dan kalau kau berminat, model ni Recon ditawarkan pada harga RM450,000. So, nak beli yang ni ke nak beli Tank 500?